Hai, Assalamualaikum guys. Selamat datang ke channel Pak Pro. So, hari ni kita nak main rank lagi. Part 2 Lucas dalam Epic. So, kita tunggu. Okay, aduh lambat pula. Tapi kali ni kita main Lucas Jungle. Yang ni main Lucas ESP kan. Kali ni Lucas Jungle. Okay, Lucas Jungle. Aduh, lupa nak add pula. Dairot Ally has been slain. Man, I need everything on the menu. And that's before transforming. Bring it on! Child up! Bring it on! okay. Don't wait! Boom. Ally has been slain. Show some effort! Kita akan spawn. Coba kita tengah. Adik sikit. Okay, jom kita mula tutup. Don't wait! Bring it on! Oh, dia nak main kita. Bring it on! Don't wait! Slain an enemy. Oh my God! An ally has slain the turtle. Bring it on! Shut down. Don't wait! Bring it on! Enemy has been slain. Bring it on! So I can rile up! Bring it on! I do miss the old days. This generation sure is full of Ambil yang dulu. Nanti mati. Habis. Lolita. Yang kacau. Dapat triple kill. Nice up. Yay! Ally has been slain. Launch attack.
Strong and Ember. Solo kill. Oh. Now this is fit for royalty. Bring it on. Ha, lawan sini. Bring it on. Sini hacker. Hacker lah sangat. Macam hacker pun. Hacker pakai. Ternyata ada hacker pakai, guys. Sini. Selesai gitu saja, mah. Mana cabarannya? Don't blink. Bring it on. Easy. Don't blink. Cabarannya di mana, cuy? Cabarannya di mana, cuy? Destroy the turret. Epic outplay. Epic outplay, mat. Has been destroyed. Senang sangat cabaran ni. Senang sangat. Cabaran ni senang sangat lah. Cabaran ni senang sangat. Under attack. Kita boleh. Sini. Takutnya. Widih, takutnya. Takut sangat ni. Widih. Bukan dekat sini je. Jangan main-main dengan Lucas. Jangan main-main dengan Lucas ya. Destroy the turret. Faham tak? Anak-anak Epic. Jangan main-main dengan Lucas. Request backup. Saya pun Epic. Jadi saya anak-anak. Don't blink. Bring it on. Jangan main dengan Lucas yang ada di sini. Kita ambil turtle dulu. Daripada dia orang duk bunuh-bunuh, kita ambil turtle dulu. Turtle itu penting bagi pria-pria jungle. Don't blink. Turtle Slayer 3. Killing spree. Nombor berapa? 3. Malas nak ambil buff biru. Kita teruskan dengan This sacred beast fears nothing. Widih, power mat. Aduh, sakit. Janganlah attack saya. Nanti saya mati macam mana? Bunuh orang. Bunuh orang berdosa. Tak baik bunuh orang, tahu. Just stick with me and you'll be fine. Just push. Oh. Mati saat ini. Aduh. Jom kita tengok pertandingan ni. Tengok Lolita tengah attack. Esmeralda dekat bawah. Dan tim dia orang, lak pula tim dia orang ni. Aduh. Akibat tidak mengambil buff biru. Akibat tidak mengambil buff merah musuh. Akibatnya itulah mendapat musibah. Apa benda punya bising dah. Janganlah bising sangat. Faham tak? Janganlah bising sangat. Aduhai.
Bising betul dah. Orang nak nak Don't blink! Allah. Silap jalan pula, maaflah. Aduh, sakit. Makan tu. Masuk. Just tell him. Mati. Yes, sir. Okay, ikut lock. Okay, tengok tu lock. Ikut lock. Ini saat pemenangnya dalam pertandingan ini. Tim Baan Pro serang dalam kemenangan yang sangatlah baik dan sopan santun dalam permainan kali ini. Lord pun menjalan dengan perlahan dan bersabar untuk kemenangan Baan Pro, dan Lord pun menghancurkan turret musuh pada tempat itu, dan Baan Pro pun sedia menjalan membawa air di tangannya untuk meminum apabila keletihan. Dan Killing spree. Team itu dia Baan Pro yang sedang menjalankan tugasnya untuk mempush turret untuk mendapat kemenangannya yang sangat baik. Dalam pertandingan ini, Baan Pro pun akan bermain dengan baik dan Baan Pro tidak akan sia-siakan permainan ini. Dan Lord pun jatuh dalam kematiannya yang sangat teruk. Dan Baan Pro pun teruskan pushnya, dan itu dah dengan tembakan itu. So korang jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum. Bye.